kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang ke program sharing momen bersama SPRM. Yang berusaha Puan Yunus Vari Vengidasalam, Timbalan Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Ipoh, Negeri Perak. Yang berusaha Encik Irwan, Pengurus Kanan Jabatan Pengurusan Jaminan Kualiti Universiti Sultan Azlan Shah, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam menghadiri program yang insya-Allah akan memberi banyak manfaat kepada kita, bukan sahaja untuk kita menjawab ujian ataupun peperiksaan, bahkan pengalaman dan ilmu yang dikongsi ini akan memberi panduan dalam kehidupan kita untuk mengharungi kes-kes, mengharungi cabaran yang sangat hebatlah yang berlaku di Malaysia ini khususnya, dan pelbagai lagi cabaran yang perlu dihadapi, bermulanya dengan kes jenayah Kuala Putih, rasuah dan pelbagai lagi yang kita selalu dengar. Jadi pada pagi ini kita akan memperdengarkan dan akan mempelajari daripada Puan Yunus, atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Yuna, dan sedikit sebanyak pengenalan pembentang ataupun berkongsi kita pada pagi ini. Puan Yuna, beliau mula berkhidmat di SPRM sejak tahun 2009 dan mempunyai pengalaman lebih 17 tahun meliputi bidang siasatan, perisikan, pendakwaan serta pendidikan masyarakat. Selain itu, beliau juga pernah terlibat sebagai pegawai penyiasat bagi beberapa kes berprofil tinggi dan sebagainya lah. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Yuna untuk menyampaikan perkongsian dalam program sharing moment bersama SPRM. Dipersilakan. Hai adik-adik, selamat pagi. Makan dah? Belum? Tak apalah, tunggulah lagi sampai pukul 1 tengah hari ya, boleh ya? Ataupun tak pukul 2? Oh, pukul 3 boleh. Okey, salam Perak 2030. Salam berani dan radikal perangi rasuah. Lagi ada salam Ustaz. Salam siapa? Salam sayang. Ada ya? Okey, nanti bagi tahu saya. Salam Ustaz, apa dia? Okey, saya penolong kanan penguasa Puan Yunaiswari Vengidasalam, boleh panggil saya Yuna. Okey, saya tak lama lah berkhidmat dekat SPRM, baru 17 tahun. Ada lagi 15 tahun lebih. Okey, pengalaman saya dalam siasatan seperti yang dimaklumkan oleh kita punya pengurus majlis, siasatan lebih kurang dalam 8 tahun, perisikan dalam 3 tahun lebih, pendakwaan dalam 2 ke 3 tahun, dan sekarang nak hampir 2 tahun saya dekat pendidikan masyarakat. Okey, dalam ilmu dalam pendidikan masyarakat ni masih banyak lagi lah saya ingin belajar daripada ramai senior saya lah. Okey, di sini hari ni saya nak kongsi dengan adik-adik pasal tentang kultus integriti dan anti rasuah KIA. Okey, saya dimaklumkan exam ada masa KIA. Ada? Okey, sini ada berapa kelas? 3. Okey. Ini dah belajar sampai bab berapa? Oh, ni 10. Okey, ni 10 kak. Sana? Okey, 9. Kalau macam tu 5, 6, 7 ni bolehlah saya tanya banyak soalan boleh ya? Kalau tanya soalan dapat jawab tu boleh lepas lah, A+ lah. Okey ah. 3 pointer lah. Sorry, A+ pula. Ikut anak. Pointer. Okey. Okey, model
Modul rasuah berdasarkan Akta 2009. Senang je. Akta SPRM ni ada berapa section? Ha? Okey, yang tu utama 4. Keseluruhan? Ha? Tak apa, salah tak apa. Saya tak marah. Saya bukannya lecturer awak. Saya ni bersantai-santai je sini. Teka-teki ya. Okey, saya bagi A 50, B 60, C 74. 3 option. 50, 60, 74. Yang mana satu? Teka. Ha? Tadi tak nak jawab. Bagi clue baru nak jawab. Betul, 74 section. Dalam 74 section, kita ambil peranan penting dalam 4 section saja. Iaitu, apa dia? 16, 17, 18 dan 23. Okey, untuk 4 section ni dia ada formula. Pernah belajar dah formula dia? Ha? Tak? Okey, nanti saya bagi tahu. Senang je. Kalau hafal formula tu boleh lepas. Senang je. Okey, definisi rasuah of course semua dah tahu. Diberikan oleh organisasi antarabangsa. Okey. Menerima atau pemberian suapan adalah dikatakan rasuah. Okey, ni kesalahan. 4 kesalahan rasuah. Okey, 4 section dia. A, B, C, D. Apa dia tu? Inilah formula dia. A ambil, B beri, C apa dia? Klaim palsu. D salah guna kedudukan, duduk. Duduk tu adalah salah guna kedudukan. Inilah formula dia. Okey. A di bawah section apa? 16A dan 17A. Yang ni akan berkait dengan siapa? Penjawat. Ingat. A kecil 2 ni untuk penjawat awam. Ingat 16 kecil 16 dan 17A kecil ni untuk penjawat awam. 16B juga untuk sama juga untuk penjawat awam. 17B ni beri. Public bagi dekat polis. Contoh saya bagi contoh senang nak ingat. Adik bawa motor, lupa bawa dompet tergesa-gesa. Apa girlfriend suruh beli coklat. Lupa bawa wallet, IC semua ada. Sekarang kan maklumlah kita guna QR je, telefon ada, pergi mana pun kita boleh beli apa kan. So pasport pers lupa bawa. Polis tahan. So polis kata okey, transfer 50. Adik bagi, polis lagi satu tengok, dia tangkap terus bawa pi pejabat kami. Itu adalah siapa adik? Adik kerja tak? Tak, ada kerja dekat kerajaan, tak kan? So anda dikategorikan dah sebagai orang awam, public. Public yang bagi duit kepada penjawat awam untuk menutup kesalahannya. Itu dikatakan di bawah section 17. Beri. C. Claim. Claim palsu. Dalam bahasa Melayu kita kata tuntutan kan. So, dalam formula ni kita guna A, B, C, D. C adalah claim palsu. Okey, di bawah section 18. Okey, 23, section 23, salah guna kuasa oleh pegawai awam. Dalam simbolik kedudukan. So, disebabkan itu kita guna D untuk kedudukan di bawah section 23. Okey, apa formula ni? Senang. Buat carta, conteng-contenglah sebelah-sebelah tu. Dapat dah clue untuk 4 section utama. Okey. Ni section meminta dan menerima rasuah, di mana orang meminta dan menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Iaitu offering. Mana kita pergi dekat mana-mana,
Tiba-tiba kita perlukan ejen tu. Okey. Okey, penjawat awam ni dia ada satu simbolik lagi satu, iaitu dia dikategorikan sebagai ejen. Kenapa saya kata penjawat awam ni ejen? Boleh kan saya nak kata penjawat awam ni ejen? Ha? Siapa kata boleh? Jawablah. Kalau saya sembang-sembang nanti boring adik-adik. Boleh. Kenapa saya boleh? Boleh. Okey, boleh kata tak ejen? Penjawat awam ni sebagai ejen. Kenapa? Ha? Tu jawapan dah ada dah. Apa dia? Ya, betul. Dia adalah pengantara antara orang tengah antara jabatan. Ya, bukan jabatan yang turun datang buat kerja. Pengantara dekat sinilah yang buat kerja untuk orang awam. So orang ejen ni lah untuk melakukan sesuatu, dia meminta dan menerima. Itu disebabkan dikatakan mana-mana orang meminta atau menerima sesuatu sebalasan untuk melakukan, tidak melakukan. Dia gunakan dia punya kedudukan, jawatan dia untuk melakukan sesuatu kesalahan rasuah. Okey, ini contoh. Terima rasuah 200, lepaskan pasangan. Kawat didenda 1,500. 1,500 je. Terima rasuah 200, lepaskan pasangan keluar, denda 1,500. 200 je. Dia punya duit wang rasuah dia bernilai 200 je. Dia hilang kerja, kena masuk penjara. Dia punya nama dah kena blacklist. Okay, saya ada satu story lah nak share untuk section 16A. Bila saya bagi story ni senang sikit lah. Dia akan main dekat minda kita kan. Okay, story ni sama jugalah. Kes Kalwat, cuma saya tak terlibat. Rakan-rakan saya, junior saya lah yang terlibat untuk operasi tu. Kes dia, Taman Rekreasi Srinivasagam dekat Ipoh. Kenal kan dekat roundabout tu? Dekat hospital, dekat dengan hospital tu kan. Okey. Bila polis rondaan, depa buat rondaan, depa nampak satu motor couple Malay duduk belakang pokok besar. So polis tu tahan, polis ronda tu tahan. Okey. Cek tu memang student. Student private university some around in the Ipoh lah. Okay. So dia tahan. Okay, dia ambil IC. Dia ambil IC wanita tu. Lepas tu dia kata, okay, you bawa 200, you ambil IC you punya girlfriend. Tapi maknanya laki tu bukan student, perempuan tu je student. Laki tu adalah pengambil apa tu? Dah. So dia tanya dia tak ada duit nak bagi. Sebab kalau ambil IC dia tak peduli. Bila ambil IC girlfriend dia, so it's something important kan. Dia dah lah budak student lagi. So dia tak ada pilihan, dia pergi minta duit dekat kawan dia nak pinjam, nak bagi dekat polis. Lepas tu kawan dia pula kata, you tak payah bagi duit, you pergi dekat SPRM akan bagi duit. Dia cari kami tu bukan dia nak report. Dia cari kami sebab dia nak bagi RM200 dekat polis tu. So dia datang lah malam pukul 11.30 lebih. Dia mai dekat pejabat SPRM Meru. Dia mai, dia report. Dia report pun dia kata, saya nak ambil balik IC girlfriend saya tak ada duit. Tu sebab saya datang dekat dekat Meru, dekat SPRM. So kita pun terima report dia. So kita buat call interrogate. Kita buat call trap lah. So kita minta pengadu tu call polis tu. Kata dia nak bawa duit tapi dia tak berani nak masuk balai. Minta dia datang dekat luar, kita nak bagi duit.
So dia kata mai dekat Pelita. Okey, kita set. Pukul 2 pagi tu. Itu kerja sebagai penguatkuasa. 2 pagi tu, keluarlah I punya junior, 2 wanita, 5 ke 6 laki, pegawai laki. Pegawai wanita ni kena lakon lah. Girlfriend, boyfriend duduk couple dekat tempat makan. Satu lagi pun sama. So itu kerja. Kita tak boleh nak kata apa. Okey, kita set. Kita tunggu. OKT datang. Okey, kita bagi signal dekat pengadu. Kalau dah bagi duit, dia pakai cap. Minta dia tanggalkan cap tu, letak dekat meja. So itu istilah duit sudah diberikan kepada suspek. Duit yang kita nak bagi tu, duit 200 tu, kita akan marking number serial dia. Kita akan buat RM200 ke, RM100,000 ke, RM200,000 ke. Kalau trap, kita akan buat marking duit. Itu adalah bulletproof untuk kita. So, kita marking, kita bagi duit tu kepada pengadu. Tapi OKT tu pandai. Dia tak main duduk dekat meja. Dia tepuk bahu laki saksi kita masuk tandas. Dia minta masuk tandas, dia nak ambil duit dekat tandas. So, kita pun panik lah sebab kita punya plan dia nak ambil duit dekat meja tapi dia minta dia nak ambil duit dekat tandas. So, nasib lah pegawai seorang tu duk perhati, dia pun ikut ke belakang. Dia ikut, dia ambil duit dekat dalam tandas. So, dia once dah ambil duit tu, pegawai kami tahan. Kata, declare. Once kita dah tahu duit dah tukar tangan, kita nak declare dulu. Kita tak nak buat kecoh dekat public place, kita declare, kata kita SPRM, ikut kami ke balai. So, dia macam tak believe, dia tak percaya dengan kita. Dia buat kecoh, dia buat ni, dia tolak, dia jalan. So, pegawai lain yang nampak tu, okey, pergi ni kan dia, protect dia, tunjuk kat kuasa, minta keluarkan duit. Dia panik, dia tolak pegawai laki kami, dia lari. Dia lari, masa tu dekat Pelita, belakang Pelita tu ada contraction tengah berjalan. 2 pagi ni, insiden berlaku 2 pagi. Hujan pula. Dalam situasi tu, dia naik atas tu, dia ada warning tu, dia naik. Dia lompat, polis kan muda lagi. Dia loncat naik, lari. Tapi dia berjaya juga ditangkap. Ada satu geng kami tu ikut dari belakang, dekat belakang sana, dia tahan. So bila tahan, kita tak cari apa, kita cari duit dulu. Bukti ada ke tak ada dekat dia. Duit itu adalah bukti kami. Bukti utama kami. Kami cari, ada duit yang disimpan. Dia simpan kat mana? Ada yang nak teka, dia simpan dekat mana? Tak ada. Underwear. Dia simpan dekat underwear. Kami first cari tak dapat. Sudah dah kami dah tahu. Alamak, dia dah campak ada duit. Habislah bukti kukuh kami. Lepas tu, trigger. Pegawai lelaki kata, kita cek balik badan dia, satu badan. So, pegawai perempuan gerak ke tepi, pegawai lelaki buat cek. Dia memang simpan duit itu. So, duit tu kita ambil, mak balik, lepas tu kita charge. Kita berjaya. Tapi sayangnya, dia baru habis, untuk makluman semua, dia baru je habis dia punya kos, latihan latihan industri 8 bulan dekat Pelapor. Baru 5 bulan masuk kerja. Baru 5 bulan masuk kerja, dek-dek. Tak confirm lagi tu. Tapi dia punya background kuat. Dia punya background kuat. Ada ayah dia polis, ex-polis. Abang ipar dia ACP. Kakak dia inspektor. Abang sepupu dia DCP.
Macam-macam lah kita dapat. Macam-macam dari IO dapat macam-macam ni offer. Last tak ada pilihan, abang dia suruh dia mengaku. Sebab dia tak confirm lagi, kerja pun tak lama mana, last dia mengaku. Second hiring, dia mengaku bersalah. So once sudah mengaku bersalah, automatic you kena buang kerja. Untuk pengetahuan semua, bila penjawat awam ditangkap, bila ditangkap atas kesalahan rasuah, dia tak buang kerja lagi. Bila ditangkap, dia tak buang kerja lagi. Dia masih ada ruang dan peluang untuk membuktikan diri dia tak bersalah. Apabila kes masuk bicara, dia kalah dan mahkamah jatuhkan hukuman, sama ada denda ataupun penjara atau kedua-duanya sekali, that moment dia adalah bukan lagi penjawat awam. Dia tak ada. Kalau dia servis dia 30 tahun ke, 20 tahun ke, 25 tahun ke, dia akan dapat balik kosong. Tak ada apa dia akan bawa balik. Dia tak akan dapat dia punya gratuity, dia tak akan dapat dia punya service money, apa pun dia tak dapat. Ini untuk orang penjawat awam. Bila orang awam, apa impact dia? Apa impact dia untuk orang awam? Impact untuk orang awam bila ditangkap untuk kes rasuah. Okey, company akan buang kerja dan akan di blacklist dekat bukan PDRM je. Kalau Amlat 4 punya kes, section money laundering, yes. Bila you buat kesalahan di bawah akta Amlat 4 money laundering, yes, you be blacklisted in bank negara dan juga LHDN. Okey. Untuk kesalahan rasuah ada sebatan tak? Ada sebatan tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, betul. Memang tak ada sebatan. Maksimum penjara untuk hukuman rasuah berapa? Apa dia? Nak bagi clue ni pula choices. A 10, B 20, C 15. C salah. 10 tahun ke? 20 tahun. Maksimum penjara 20 tahun. Denda minimum berapa? Denda minimum section 24. 5,000, betul. Kalau you punya wang suapan 500, denda you berapa? Kalau denda wang suapan 500, kalau dihukum minimum denda berapa? Tak. Kalau nilainya kurang dari 5,000, wang suapan kurang dari 5,000, minimum nilai denda adalah 5,000. Minimum 5,000. Even you punya wang rasuah RM20 ke, RM10 ke, RM20 ke, whatever, you punya denda minimum 5,000. Dan juga dia bergantung kepada hakim. You punya last lepas perbicaraan, last tu kita akan kata pembelaan OKT. Masa tu sama ada you ada lawyer ataupun you nak buat pembelaan sendiri, hakim akan tanya, okey, saya nak jatuh hukum. Okey, saya nak you bela diri sendiri.
Okey, sama ada you nak bela diri sendiri ataupun lawyer kamu akan bela diri untuk awak. Di situ Hakim akan dengarlah you punya cerita. Saya ni tak kerja, saya ada hutang, saya buat kesalahan ni baru pertama kali, saya ni buat salah ni tanpa saya tak tahu saya bagi duit ni adalah kesalahan. Saya ingat bagi duit ni duit minum je. Macam tu lah, saya mak bapak sakit. Saya adalah anak sulung. Lepas keluar belajar ni, baru saya nak kerja. So, bila you dah bagi pembelaan diri, hakim akan tengok. Okey, ini adalah pembelaan diri yang saya wajib dipertimbang rasa. So, mungkin hakim akan kurangkan dia punya denda dari 5,000 ke 3,000. Itu bergantung kepada hujahan pembelaan diri. Tetapi kalau ikut kita punya ni minimum 5,000. Kalau ada soalan tanyalah dalam exam. Bolehkah OKT diberi denda 3,000? Adik-adik bolehlah bagi contoh ni. Itu bergantung kepada hujahan di mahkamah dan keputusan hakim. Okey. Okey, so far ada soalan? Okey? Okey. Jelas tak? Jelas. Okey, ada lagi di sini? Ada lagi? Tak ada pergi Langkawi lagi ya? Oh, belum lagi. Okey, baguslah. Okey. Langkawi jauh ke? Sekarang musim panas kita pergi Genting sat. Cameron tak nak lah adik. Traffic jam banyak. Nak bawa kereta pun dah 1,5 jam dah. Ini satu kes ni. Okey, rasuah tiket kapal terbang Timbalan Pengarah Perbadanan Putrajaya di penjara. Ni terima hadiah. Yang ni kes-kes yang saya share ni semua kes benar bukan biasa-biasa Okey, rasuah tiket kapal terbang Timbalan Pengarah Perbadanan Putrajaya menerima tiket kapal pergi balik dari Kuala Lumpur ke London 3,000 daripada seorang kontraktor. Bila dia sebut kontraktor ni, section berapa? Kontraktor. Selalunya dia akan ada hubung kait dengan section mana? Kalau contoh ni dia kata daripada seorang kontraktor. Bila kata kontraktor, section mana yang kita boleh hubung kait? Section dek. Section. Mai balik. Jangan dekat kantin lagi. Turun. Section mana? Rasuah sebagai balasan memberi projek penyelenggaraan Taman Putra Perdana. Putrajaya bernilai berapa tu? 3 juta. 3 million. Dan kepada kontraktor terbabit. Beliau dijatuhkan hukum penjara 12 tahun dan denda 15,000. Okey, kenapa tu? Nilai dia tinggi. Nilai kontrak tu tinggi. Tapi dia dapat denda 15,000. Kenapa? Kenapa tu? Okey, saya bagi 5 minit, adik-adik fikir. Nanti saya akan tanya. Nilai kontrak tu 3 bilion lebih. Tapi denda yang dia dapat 15,000. Logik tak? Tak logik. Tapi kenapa hakim bagi macam tu Okey, saya bagi masa dekat adik fikir. Tak apa. Tak, saya batuk nak minum air panas sikit. Kenapa tu?
Okey, dapat? Dapat tak? Okey, tak dapat. Okey, saya bagi clue. Itu nilai kontrak. Nilai terimaan dia di mana? Kita akan tengok dekat nilai penerimaan. Ini nilai kontrak, tak ada kaitan dengan kita. Kita nak tak sabit salah tak boleh. Kita kena tengok dekat nilai yang dia terima hadiah tu. RM3,022 times 5 berapa? Itulah denda dia. So yang ni section 23. Salah guna kedudukan D. Kalau ikut formula, section D. Okey. Ini. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pertama dipenjara kerana rasuah. Hakim pertama yang kita berjaya sabit kesalahan. Mahkamah Rayuan meminta bekas hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak. Dekat mana tu? Dekat sini pula. Okey, menjalani hukuman penjara 6 tahun atas 7 kesalahan rasuah. Beliau turut didenda berapa tu? RM210,000 atau 42 bulan penjara. Kalau dia tak dapat nak beraya 210K tu, dia kena penjara berapa bulan? Berapa tahun tu? 42 bulan tu. Setahun? 3 tahun lebih. 3,5 tahun. Nanti saya jadi cikgu maths. Okey, beliau menerima rasuah sebanyak 13,000 bertujuan sebagai upah meringankan hukuman pesalah syariah dan lepaskan wang jamin mahkamah, meluluskan permohonan poligami. Itu kesalahan dia. Okey. Baru saya cakap matematik, datang dah pensyarat matematik. Okey, pensyarat matematik terima rasuah tambah markah. Okey, mahkamah. Okey, ini berlaku dekat Ipoh tahun 2014. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM25,000 terhadap seorang pensyarat matematik selepas didapati bersalah atas 5 pertuduhan. Okey, dia minta berapa seorang? 1,130 keseluruhan untuk menaikkan markah 2 pelajarnya bagi subjek matematik dan statistik pada tahun 2011 dan 12. Okey, yang tu untuk satu budak, seorang student. Dia ambil untuk berapa orang? Untuk 5 pertuduhan. So, 5 student lah. Untuk setiap student tu kita buat 1 pertuduhan. Okey, ini guru besar minta rasuah daripada pengusas kantin. Ni section 23. You nak kontrak kantin, you bagi something dekat saya akan hire you punya tender. Beliau terima 4,400 daripada seorang pengusaha kantin. Buatlah pada 30 Januari dan hingga Oktober 2014. Suapan bertujuan mendapatkan surat sokongan untuk melanjutkan kontrak. Pengusaha kantin tu masih jalankan kerja dekat sekolah tu. Untuk dia dapat sambung balik, dia bagi suapan. Yang ni kes ni macam mana boleh dapat kat kita? Dia ada 2 situasi. Satu, sama ada cikgu tu tak bagi surat sokongan ataupun surat sokongan yang diberikan tidak diambil kira untuk pemilihan tender. So, bila benda tu berlaku, orang pemberi tu report lah, saya bagi duit dekat dia. Boleh jadi macam tu. Tapi kes ni kita tak siasat di bawah Akta SPRM. Kita siasat di bawah Section 165.
Sebab apa kita gunakan KK dekat sini? Kemungkinan kita punya bukti yang ada tak cukup untuk kita nak tuduh di bawah section SPRM. So kita guna alternative section. Alternative section 165 untuk tuduh OKT. Dipenjara kerana jual ijazah. Ini MMU. Saya pernah terlibat dengan kes jual ijazah tahun 2011. First operasi besar-besar yang saya join selepas saya mula bertugas di SPRM. Masa tu saya bekerja sebagai undercover. Saya saya diminta berjumpa dengan satu lecturer dekat USM untuk bertanya untuk saya nak beli degree. Masa tu dia jual 3,500. Dulu duit 3,500 tu besar kan. Kita SPRM buat projek besar-besar. Kalau adik buka YouTube, search kes operasi SPRM, tangkat jualan ijazah USM ada. Dia masuk paper semua ada. Masa tu adik kecil-kecil lagi. And tu first experience saya lah. Kita jumpa dengan yang tu dekan, assistant dekan. Saya berurusan dengan assistant dekan, kata saya ni kerja, saya nak upgrade saya punya diri education untuk further upgrading post. Saya berjumpa lah, dia minta lah, you kena bayar macam ni, you kena bagi ni, bla 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 bla. Lah kita buat operasi. Kita tangkap lebih kurang dalam 6 lecturer PJJ. Lecturer PJJ kita tangkap. Dan 180 ijazah dibatalkan. Yang penjawat awam pun ada yang beli yang tu. Semua yang beli, penjawat awam yang beli ijazah tu diturunkan pangkat. Siapa yang naik pangkat tu dengan ijazah yang mereka beli tu diturunkan pangkat dan ijazah itu dibatalkan. Private sector, masa tu bernasib baiklah kita tak dapat nak detect. Cuma gema saja kita dapat detect. Okey, ini section apa ni? Ini menawar atau memberi rasuah 16 atau 17. Okey, sama juga. Okey, memberi suapan untuk tukar sampel air kencing kepada air pipe. Urine test. Kena tangkap dengan ni, dia minta adjustment untuk tukar air kencing dia untuk bagi negatif. Kesalahan dilakukan pada 31 Januari 2018 jam 1:30 pagi di pusat hiburan Median Trust. Okey, ni kontrak beri rasuah penjara 3 bulan. Ni section 17B. Orang awam bagi duit kepada jawab awam. Okey, untuk kes ni saya nak bagi explanation sikit. Kalau lah penjawat awam bawa kes dekat SPRM, kes tu dah menang, apa yang dia akan dapat? Penjawat awam ni ada benefit tak? Ada tak? Apa impact yang penjawat awam tu akan terima? Ada apa-apa any special layanan apa-apa daripada SPRM? Ada. Bila you adalah pemberi maklumat dan maklumat yang kamu salurkan kepada SPRM berjaya dijatuh hukum. Okey, saya bagi contoh. Kes ni. Dia bagi berapa ribu? 3,000. Okey, bila kita dah berjaya jatuh hukum pemberi rasuah ni, orang yang lapor tu penjawat awam, dia akan dapat duit ni 3,000.
pengiktirafan daripada SPRM sebagai penjawat awam yang berintegriti. Bukan 3,000 contoh ni 3,000. Minimum 500. Minimum 500, maksimum tak ada lagi. Maksimum yang setakat ni pelapor terima. Pelapor tu mesti wajib penjawat awam. Yang akan terima, yang paling tinggi setakat ni terima adalah 300,000. Cash bukan dalam bentuk apa-apa. 300,000 tu akan ditolak apa dia? Pandai income tax kena tolak. So setakat ni lah yang paling tinggi SPRM pernah bagi adalah 300,000. Yang tu nilai tu sama dengan kereta, dia offer kereta. So kita berjaya tuduh, dia dah pergi dekat mahkamah seksyen. Okey, kita punya kes SPRM, dia tak dekat mahkamah magistrate Ingat, dekat dia mahkamah seksyen, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Bila dia dah jatuh hukum dekat mahkamah seksyen, masih lagi dia boleh buat rayuan dekat, masih boleh ada lagi 2 peluang. Dekat tinggi, last, rayuan. Untuk dapatkan pengiktirafan tu, pastikan dia tak naik. Kalau dia pergi 3 tempat ni pun, dia kalah, then only you will get the pengiktirafan. Bukan duit saja, dia akan dapat award, dia akan juga dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, dan apa lagi yang penting, dia akan diberi nama untuk penganugerahan oleh Sultan. Negeri dia berhikmat. JK ke bla-bla punya pangkat tu, dia akan disalurkan. SPRM akan bagi nama. Itu benefit bila penjawat awam jadi pengadu SPRM. Okay, ini semua contoh-contoh kes. Kalau saya sebut semua contoh kes. Okey, sekiranya anda ditawarkan rasuah, apa yang anda perlu lakukan? Apa yang perlu anda lakukan? Apa dia? Okey, say no. Okey. Dalam masa yang say no tu, apa lagi kita perlu buat? Jangan takut. First, jangan takut. When you say no, it's always be no. Okey, dalam situasi ni, ingat formula lagi satu. 1 husband, 5. Apa tu? 5 tu. Mesti penting. Kalau kita nak buat apa-apa report, bukan di SPRM saja. Dekat immigration ke, polis ke, apa, kes accident ke, kes langgar lari ke, kes bunuh ke, whatever, kes curi ke, how 1 husband, 5 isteri tu mesti kena ada. Bila yang ni ada dekat report you, baru report you complete. So polis pun tak ambil masa yang panjang untuk siasat. Penting. Di mana, siapa, kenapa, apa yang berlaku, di mana, saksi yang ada. Semua tu penting. Kesnya. Okey, ada soalan untuk bab 5? Ada? Apa dia, adik? Tempoh masa 48 jam.
Minimum 48 jam. Dalam masa jatuh hukum tu, kalau dia tak dapat nak bayar, dia kena minta on the spot, tempoh masa. Sama ada seminggu, dapat hadiah. Tempoh tu dia kena minta. Dia boleh standby tak duit tu. Kalau dia tak dapat nak standby, masa hakim nak tulis tu, dia kena bagi tahu. Dalam tempoh masa berapa. Kalau lepas hakim dah bagi tulis dah 24 jam ataupun 48 jam, dia tak jawab, dia tak bayar, dia tak boleh buat rayuan. Dia kena masuk penjara. Lepas dia masuk penjara, dia dah dapat duit, dia kena bawa ke mahkamah. Dia berdepan dengan hakim, dia kata, okey hakim, tuan hakim, saya dah sediakan duit, denda saya, izinkan saya buat bayaran denda dan izinkan saya keluar penjara. Dia kena declare. Sama. SPRM hanya ada kuasa untuk menyiasat sahaja, ya. Ingat, kami tak ada kuasa untuk jatuhkan hukuman. Untuk jatuhkan hukuman, hanya Jabatan Peguam Negara sahaja diberi kuasa. Kenapa kuasa ni dipecahkan? Apa sebab kuasa dipecahkan? Penting ni. Kenapa kuasa dipecahkan? Kenapa kami yang kami yang tangkap, kami yang siasat, kami yang buktikan, semua benda kat SPRM buat. Kenapa jatuh hukum pergi dekat mahkamah? Sedangkan dia tak buat apa. Dia duduk je. Tak? Secara logik kita fikir, kita tengok dia duduk je. Kenapa? Siapa nak jawab? Tu ada air kotak lagi. Lecturer nak bagi tu. Ya. Boleh. Okey. Itu jawapan dia okey, tapi yang tepatnya untuk mengelakkan conflict of interest. Belas kasihan. First of all, okey, saya ni contohlah. Bila saya bagi contoh, lebih senang nak faham lah. Okey, saya ni IO. Saya IO, saya buat siasat, saya yang rakam percakapan OKT, saya yang rakam percakapan saksi, saya yang pergi cari bukti, semua benda saya buat. So, everything in my mind. Fakta kes pun saya yang buat. So, kes tu memang dalam minda saya. So, OKT, untuk pengetahuan juga, setiap OKT yang kita tahan tu, sebulan sekali dia mesti kena datang ke SPRM untuk sambung jamin. Okey, dan dia punya pasport disekat serta-merta. Once kita dah buat tangkapan, pasport dia kita tahan. So, setiap sebulan dia kena datang lapor diri dekat SPRM. Masa dia lapor diri, akan ada communication antara kami tak? Mungkin kes tu akan ambil masa setahun. Setahun berapa kali dia boleh datang jumpa saya? 12 bulan. 12 kali, 12 kali dia datang boleh jumpa dengan saya. Boleh tak I punya relationship dengan dia tu jadi baik? Boleh kan? 100% boleh jadi baik. So, saya akan ada conflict of interest, ada tak? Belas kasihan ada tak? Kesian ada tak? So, hukuman tu akan jadi strong tak? Itu sebabnya. Dia punya kuasa dipecahkan. So, bila masuk dekat mahkamah, mahkamah tak dengar sebelah pihak. Dia akan dengar dua-dua pihak. Mahkamah akan, bila kes masuk mahkamah, saya just sharing ya. Bila kes masuk mahkamah, kes SPRM ke apa ke, kita akan daftar. Daftar dekat e-hakiman, okey. Mahkamah akan bagi tarikh, lawyer ataupun PO, iaitu prosecutor, akan bawa kes daftar, bawa kes ke mahkamah. Kita akan baca pertuduhan. Bila baca pertuduhan, OKT kena hadir. Dia akan, hakim akan tanya dekat dia, adakah kamu nak mengaku
Dia bila OKT tidak bersedia untuk mengaku, dia akan mengaku. Kalau dia tak mengaku, dia akan diberi peluang untuk hire lawyer. So masa itulah akan berlaku cross questions. You kena TPP kena submit ke semua bukti-bukti yang kami ada. E1, E2, E3, bla bla lah, dia punya documentation, punya dokumen. Semua kita kena buktikan. Bila kita dah ni, lawyer akan cross. Dokumen ni saya nak dokumen ni saya tak cukup. Saya nak kaji balik dokumen ni. Lepas tu statement saksi. Statement saksi tu kita kena bagi dekat kita punya pembela. Soft copy tu saya kena bagi dekat dia. Dari statement tu, dia akan cross saksi saya. Macam contohlah, adik ni saksi saya. Dia dekat kandang saksi. Saya akan tanya dekat soalan dia. Adakah kamu sekian masih ingat dengan situasi kes ni? Ya, saya ingat. Saya akan tanyalah beberapa soalan. Dari soalan yang saya tanya ni, TPR lah saya tanya soalan, lawyer pembela tu akan ambil note. Dia ambil macam tengok dekat TV. Dia ambil note, dia tanya balik dekat saksi. Okey, bila kita tengok, kita duduk dekat tempat ni, kita rasa tak ada apa. Kita boleh jawab. Frankly said, 100% I'm be the saksi for more than 20 cases. I've been the saksi. Untuk telecommunication, saksi utama, saksi tangkap, saksi rampas duit, bla bla. Bila saya masuk dekat kandang saksi tu, tangan akan gegar automatik. Nervous tu ya. Sebab kita kena ingat, soalan yang TPR tu akan bagi clue dekat kita. Soalan ni. Dia tanya 10 soalan, boleh ke kita nak hafal dekat sini? On the time. Boleh tak? Kalau kita punya minda, paling maksimum pun 20 minit je kita boleh fokus. Betul atau tidak? Ikut kita punya psikologik punya, 20 minit ke kita boleh ni. Bila TPR dah tanya, ni datanglah kita punya ni hero. Dia tanya soalan satu tu pun kita rasa macam, betul ke saya jawab macam ni? Ya ke tidak? Ya ke tidak? Confused macam tu. Last kali kami kata, saya tak berapa ingat. Saya tak ingat. Ya Pak, saya pasti. Selalu dia akan attack dekat teknik. Itu adalah bullet untuk pembela. Teknik memang. Mana-mana kes pun pembela akan attack dekat teknik. Itu sebabnya, kes-kes bunuh, kes aksiden, kita sebagai orang awam, kita dah tengok dekat luar, dia ni buat salah, kenapa hakim lepaskan dia? Geramnya. Tapi itulah, bila kita tengok dekat dalam tu, cross-checking, cross-question tu, orang yang dekat kandang saksi tu, dalam nervous, dia tak ingat dia nak jawab apa. Itu akan jadi point untuk pembela. Ini situasi dalam mahkamah, sedikit serba saya share. Okey, ada soalan? Ya. So far SPRM untuk pengiktirafan ini untuk penjawat awam. Kenapa? Kenapa kita buat pengiktirafan khas untuk penjawat awam? Untuk mewujudkan pegawai-pegawai yang berintegriti dan menolak rasuah dan beranikan diri untuk say no. Sebab sebagai adik-adik tahu, banyak kes rasuah ni berlaku di penjawat awam. Untuk mengelakkan dan memberi kepercayaan kepada rakyat, penjawat awam ni sedang dan usaha dalam
menolak rasuah. Itu adalah inisiatif yang SPRM ambil. Seperti adik tanya ni, nanti saya kalau saya masuk untuk meeting hunjuran tahun 2027, saya akan hunjurkan soalan ni. Saya masuk dalam ni. Saya punya minda. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya bagi break 5 minit. Kita sambung ke bab 6. Ada? Tak ada? Nanti pun kita boleh tanya juga soalan. Ada? Tak ada? Okay, take 5. Okay, kepada semua, kalau ada siapa yang nak pergi ke bilik air boleh lakukan segeralah. Kemudian kalau siapa mengantuk ke apa boleh rehat sekejap. Dan kita akan sambung lagi dalam masa 4 minit dah. Habis minit, 4 minit lagi. Kepada yang ada persoalan boleh tulis, nanti kita tanya Puan selepas sesi persoalan lah. Tandas ada di belakang Audi dan ada di perpustakaan. Tapi jangan lupa nak kembali semula ya. Terima kasih semua.
Mungkin sambil-sambil tu boleh tengok sikit Nama video aku Farouk. PSA. Umur aku 38 tahun. Hidup ni ada banyak cara untuk bawa kita ke lorong-lorong yang tidak terduga. Setiap langkah yang kita ambil membentuk siapa kita dan siapa yang akan kita jadi. Aku telah pun lalui banyak laluan yang penuh musibat mencari sinar hidup. Aku ni hebat sampai dapat meraih pangkat sebagai pengurus perolehan dalam Mengah Holdings. Yang paling muda dalam Mengah Holdings kot. Aduh. Waalaikumsalam puan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Dan aku rasa aku yang terpaling hebat dalam dunia ni. Segelap-gelap lorong, pasti ada sinar yang akan capai. Itu apa yang aku harap. Oh ya, puan, nanti saya akan arrange pembelian laptop dengan penyelenggaraan 3 tahun tu sekali ya. Kemaafan yang ikhlas, aku tak pasti. Baik puan. Silap dan salah antara pilihan yang membawa aku ke sini. Setiap keputusan, setiap denyutan jantung adalah bukti untuk membentuk takdir dan mencabar nasib dunia yang diwarnai dengan warna yang pudar. Aku, Farouk. Ahmad, aku ada kerja sikit kat kau ni. Dan ini cerita aku. Aku nak kau buat meeting dengan 3 koordinator dia orang. Ikutlah aku nak buat kat mana pun. And then bajet kita dalam 3 juta. Pastikan cukup 500 unit. Syarikat kita ni perlukan kerja riba untuk staff kita juga. Oh, okey, noted tuan. Makin bongkak kau sekarang. Hei, mana dia? Tak ada, kurang je. Apa pun aku ada dengar. Tender yang kau dapat tu banyak juga orang dengar. Lah, ya. Weh, sampai kat sini aku dengar pasal tender korang. Kau tak nak tunjuk kat aku ke? Nanti aku bagilah 10% kat kau. Hei, mana boleh? Nanti kecoh lah satu company. Kau nak tanggungjawab ke? Kau macam tak kenal je. Kita kan dah lama kawan. Lagipun, dulu-dulu kau selalu tolong aku. Takkan kali ni tak boleh tu. Hei, boleh lah. Tapi ni last tau, serius. Tapi, aku nak kau kasih aku 20% sebab nanti aku dalam bahaya tau. Sebab high risk, high reward. Kalau orang tahu, sekali dengan jawatan aku yang hilang. Okay, cun. Hello, Hello, siapa ni? saya Ainul, pekerja baru Mengah Holding. Ya, Ainul, kenapa? Saya nak melaporkan yang Farouk. Sebenarnya dia... Okey, stop. Ya ke? Okey, baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam, Syafiq. Tolong mulakan siasatan. Okey, rujuk puan. Puan. Syafiq, jangan kasih siasatan sekarang. Farouk, buka laptop kau sekarang. Kau siapa? Farouk, pergi sama tolong. Kau diam. Ini privasi aku tau. Kau jangan lari ya. Aku dah tahu semua terjadi dengan kau. Aku akan dakwa kau. Saya tak salah puan.
Okey, ni section berapa tadi? Okey. Ini boleh dikatakan kawan. Tu kawan dia kan? Dia bagi kontrak kepada kawan dia. Betul? Kalau lah saya tanya nah. Kalau dia kalau saya bekerja, bekerja dekat syarikat A. Lepas tu dekat syarikat A ni ada tender masuk. Ada tender pembaikan. Lepas tu saya ada seorang kawan. Dia tu pandai, memang pandai. Dia punya kerja memang cantik. Lepas tu saya bagi tahu dekat dia. Dekat syarikat A saya ni ada pembukaan tender. Why not? You try. You masuk tender. Kalau dalam insiden ni, adakah saya bersalah? Kenapa tidak? Okey. Kalau ditawarkan, salah. Okey. Bila kawan tu, dia bukan dalam kategori kroni. Kroni bukan. Orang, kalau adik-beradik, pakcik, sepupu, adik-beradik, abang ipar, kakak ipar, menantu, anak menantu, cucu, dia ada relation between hers. Sama ada dengan kita ataupun bila kita dah kahwin, dia ada connection dengan wife kita. Kalau saya ada connection, line of connection tu, saya bagi tender kepada family member saya tanpa tanpa dia masuk tender, saya bagi tahu dia masuk, lepas tu saya bagi dekat dia. Itu adalah kroni. Kalau kawan, saya hanya offer untuk masuk tender. Itu bukan orang. Siapa tu? Satu, tak ada generation dengan saya, tak ada link. So bila kawan tu, itu sebabnya kalau kita tengok section 23, ada kala kes tu banyak yang pembela menang. Apabila dia adalah kawan. Dia tak ada hubungan yang kuat. Hanya kawan. Kita kena ada perbezaan dekat situ. Ya? Okey. Okey, sekarang kita masuk dekat section 17 Capital A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPRM Malaysia. Okey. Okey, section 17 Capital A bila dikuatkuasakan? Careful. Okey, dia adalah akta baru di SPRM. Akta SPRM 2009. Okey, diluluskan oleh Parlimen pada bila? 5 April 2018. Okey, dan berkuat kuasa dan telah diguna pakai pada 1 Jun 2020. Diluluskan pada 18 dan mula kuat kuasa pada 1 Jun 2020. Okey, ini adalah akta baru di SPRM. Di mana kita nak charge siapa? Kita nak charge organisasi. Ada kes-kes bila kita siasat di bawah section 16, 17, 23. Kita siasat section capital A ni diwujudkan apabila kita buat siasatan. Kita dimaklumkan bukan dia yang nak buat, bukan dia nak bagi. Syarikat yang minta dia offerkan. So macam mana kita section 18, section 16, 17, 18 ni kita charge untuk orang, untuk manusia. Kita tak boleh nak charge company. So bila
organisasi yang minta bagi suapan, macam mana kita nak charge suap majikan? Itu sebabnya kita liability. Section capital. Itu sebabnya kita wujudkan section 17 capital A. Okey. Kesalahan oleh organisasi komersial. Peruntukan baru ini adalah tambahan atau extension kepada kesalahan sedia ada dalam Akta SPRM 2009. Okey, apa beza antara peruntukan baru ni dengan kesalahan rasuah sedia ada? Apa beza dia? Tadi saya dah bagi jawapan dah. Apa beza dia? Baru je saya bagi jawapan. Section yang sedia ada ni 18, 17, 16, 23, section 4 section yang saya bagi tahu tu. A, B, C, D. Kita charge atas individu. Section capital A ni untuk charge atas commercial. Undang-undang baru ni menghukum organisasi legal person sekiranya rasuah berlaku. Yang ni masih baru lagi. Even dah 6 tahun tapi masih baru. Ya? Okey. Ni latar belakang kita. Okey, dia dah ni saya dah bagi tahu dah. Okey. Obligasi memenuhi obligasi antarabangsa. Okey. United Nations Convention Against Corporation UNCAC. Memperuntukkan liability corporate memenuhi standard antarabangsa yang menghendaki wujud peruntukan undang-undang berhubung kesalahan legal person. Artikel 26 UNCAC, liability of legal person, each state party shall adopt such measure. Kita di mana dikatakan untuk kita ambil tindakan terhadap organisasi sekiranya berlaku rasuah, legal person. Okey. Section 17A. Dia ada 3 objektif penting. Iaitu mengalahkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur dan bebas daripada rasuah, menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi, mempromosikan tadbir, urus baik dan patuh kepada undang-undang pencegahan. Okey. Selain daripada Malaysia, ada berapa negara yang ada lagi? Section capital A capital. Amerika, dia wujudkan pada tahun 2010. Okey. United Kingdom pada 2010. Amerika Syarikat dah lama dah. 1977. Okey, Brazil, dia tak ada tahun. Okey, Canada, Criminal Code and Corruption of Foreign Public Official Act. Australia dia include dalam Criminal Code Act 1995. Okey, liability corporate. Okey, syarikat atau organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapat faedah. Ini dia minta ataupun individu minta atas kepentingan syarikat. Dia minta sesuatu. Okey. Disebabkan Section 17A ni masih baru dan kes tak ada, saya nak bagi explanation dengan contoh kes tu a bit difficult lah. I have to read by the slide and explanation from the slide. Okay. Okey, sesuatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang
bersekutu dengan organisasi komersial, iaitu secara rasuah bersetuju untuk memberikan menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa soapan sama ada bagi faedah orang tu ataupun bagi faedah orang yang lain niatnya. Okey. Secara mudahnya kesalahan berlaku apabila seorang yang bersekutu dengan organisasi komersial memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menjanjikan atau menawarkan. And tujuan rasuah, okey, untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu atau untuk memperoleh atau mengekalkan faedah menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial. Okey. Siapa tu organisasi komersial ni? Dia ada di bawah Akta Syarikat 2016 SSM. Perniagaan yang didaftar di bawah Seksyen Perkongsian. Okey, kongsi. Syarikat yang didaftar atas 2 nama. Adik-beradik, suami isteri, kawan, sebagainya. Perniagaan yang didaftar di bawah perkongsian liability terhad. Okey, dan perniagaan syarikat luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. International business. Contoh-contoh company ni dekat sini ada. Okey, definisi seorang yang bersekutu dengan organisasi komersial, perbuatan rasuah individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa. Okey, seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial, pengarah, rakan kongsi atau pekerja. Individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Okey, untuk Section 17 Capital A, denda dia tetap sama, 20 tahun penjara dan denda 10 kali ganda nilai suapan. Penjara masih sama, denda beza. Beza atau tidak? Beza. Yang biasa berapa? Untuk capital A ni 10 kali ganda. Kalau 100,000 1 million 1 juta 1 million dia kena bayar denda. Sebabkan dia komersial atas syarikat, bukan atas orang. Contoh kes sebenar yang boleh didakwa di bawah Section 17 Capital A. Okey, ni satu contoh kes. Okey, TM. Okey, bekas pegawai kanan accredited dipenjarakan dan didenda kerana beri rasuah. Okey, kenapa dia bagi rasuah? Hukuman memberi suapan 25,000 dalam bentuk cek kepada syarikat tersebut kepada penolong pengurus perolehan telekom. Okey, yang ni kes pertama kami di bawah Section 17 Capital A. First case. SPRM. Okey. Offshore syarikat pertama didakwa rasuah. Okey, Shah Alam 18 Mac 2021, syarikat penyewaan kapal Pristine Offshore Sdn Bhd didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam atas pertuduhan mengikut Section 17 Capital A (1) A kecil Akta SPRM 2009. Syarikat yang diwakili pengarah barunya Datuk X mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut. Okey, mengikut pertuduhan, seorang yang bersekutu dengan syarikat iaitu pengarahnya Encik A, BC telah memberi suapan kepada ketua pegawai
operasi sebuah syarikat berjumlah tak banyak RM350,350. Okey. Inilah. Okey. Software itu bertujuan bagi memastikan syarikat Palestin offshore yang berhak dianugerahkan subkontrak penyewaan kapal dalam kerja-kerja cari gali minyak. Perbuatan itu dilakukan di Bandar Kinrara, Puchong di antara 29 Jun dan 14 Oktober 2020. Okey. Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapa yang boleh dihukum? 3. Organisasi komersial itu sendiri, pengarah orang yang mempunyai kawalan terhadap organisasi komersial, rakan kongsi atau pegawai dan sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. Okay. Kecuali individu terbabit membuktikan kesalahan dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya. Individu terlibat telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mengalang pelakuan kesalahan tersebut. Okay, macam mana kita nak mengelakkan liability corporate ni? Okey, dengan organisasi komersial yang tuduh di mahkamah mesti membuktikan tata cara usaha yang mencukupi untuk mencegah rasuah telah dilaksanakan oleh organisasi tersebut, iaitu Seksyen 17 Kapital A /5 Akta SPRM 2009, Menteri mengeluarkan garis panduan tata cara mencukupi untuk mengalang pegawai atau kaki tangan terlibat dalam rasuah. Garis panduan ini dikeluarkan pada 10 Disember 2018. Okey, prinsip trust. Okey. Apa tu prinsip trust? Percaya. Ya, trust tu percaya kan? Okey. Okey, trust. Top level commitment. First. Tone from the top. Okey, T untuk tone from the top. Okey, menjamin kepada stakeholders bahawa organisasi akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Okey, kita tengok dekat R pula. Risk assessment. Melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud dalam organisasi. CRM. Kita gunakan dalam bentuk CRM. Okey, U. Undertake control measure. Polisi syarikat mengenai rasuah, melaksanakan due diligence, mengelakkan pelaporan, menggalakkan pelaporan rasuah. S pula, systematic review, monitoring and enforcement. Okey, menilai, menambahbaikkan berterusan terhadap polisi dan prosedur anti rasuah, program anti rasuah. T, training dan communication. Polisi dan prosedur anti rasuah mesti dihebatkan latihan warga dalam pencegah rasuah. Okey, ini adalah short form untuk trust. Ada 5 elemen. Okey. Ini contoh kes berkait dengan liability control corporate. Okey, ini contoh kes Sweet Group PLC UK Bribery Act 2010. Okey, menjadi syarikat pertama yang didakwa dan disabitkan hukuman kerana rasuah di United Kingdom. Siasatan Serious Fraud Office SFO ke atas Sweet bermula sekitar tahun Jun 2014. Boring kan section ni? Saya pun boring. Okey, ini semua contoh-contoh kes. Ada apa-apa soalan?
Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada? Nak habis cepat ni. Okey. Tengok. Sofa. Okey, ni semua contoh-contoh kes saja. Okey, dah habis untuk liability control. Okey, kita pergi dekat last module. Okey, modul 7. Jenayah kolor putih. Apa tu jenayah kolor putih? Hah? Jenayah kolor putih. Pakai tip-top, pakai Merc, pakai BMW, tapi kita nampak dia tu nampak exactly like a top businessman, top bereducated, pangkat Datuk Tan Sri, macam-macam pangkat lah. Tapi apa yang dia buat? Rasuah. Kebanyakannya makan komisen. Ya, itu yang kita katakan sebagai contoh lah. Jenayah kolor putih. Okey. Siapa dia? Menurut, dia ni adalah Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Transparency International Malaysia. Ashraf Awani, 26 November 18. Menurut firm audit termuka PwC, berlaku peningkatan dalam indeks jenayah kolor putih di negara ini pada 2018. Kita punya kolor putih, kes-kes rasuah kolor putih meningkat sejak tahun 2018. Okey. Kenapa penting untuk kita tahu tentang rasuah kolor putih? Okey. Kenapa kita tahu? Okey. Kat sini dia kata 25 kertas siasatan membabitkan jenayah kolor putih dibuka di seluruh negara, melibatkan nilai kerugian 6.2 million bagi tempoh Januari hingga Disember 19. Untuk setahun saja kita punya kerugian, negara kita rugi. Polis menahan 15 individu yang terlibat dalam jenayah kolor putih. Okey, kita tengok di mana dia wujudnya kolor putih, crimes of kolor putih, white collar crimes. Okey. Okey, istilah diperkenalkan oleh ahli sosiologi Amerika syarikat Edwin Sutherland pada tahun 1939. A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of occupations. Okey, kalau kita nak buat jahat, jangan bagi orang nampak. Kalau kita tak nak bagi kita buat jahat, orang tak nampak dengan cara macam mana? Professionalism. Secara professionalism, kita nak bagi nampak, orang nampak kita ni professionalism. Dari bentuk mana yang mudah kita nampak? Ya, cara pemakaian kita. Tapi bila kita tengok dekat situasi ni, kita ada doktor, profesor, dekan makan dekat tepi kedai, dekat kedai tepi jalan. Kita nampak apa? Kita tak tahu dia tu profesor, dekan, Tan Sri, bla bla. Dia simple je. Tapi bila kita nak ada juga kerja biasa je, tapi dia punya pakaian dengan perfume dia tu, dia punya tagging. Kita tengok, orang mana ni? Kita rasa nak sembang dengan dia pun kita rasa segan kan? Bila kita dah kenal, kita, "Hi, I'm Yuna. You're from?" I'm Lina.
market business. Tapi dia punya cara pemakaian saya tak nak jatuhkan dia, tapi cara pakaian dia tu, professionalism dia, cara pemakaian dia, dia tak nampak macam niaga dekat market. Professionalism dia. Bila dia pergi ke satu-satu tempat, orang tak akan kata dia tu, dia ada kedai dekat market. Dia akan mesti akan kata dia ni ada kedai perfume, kosmetik yang mahal-mahal. Itu menampakkan dia punya personality dia. Itu yang dia ni Edwin dia sebut. Kalau kita nak buat kerja, orang tak nampak, be respectability. Orang nampak kita, orang akan bagi respect. Bila kita di tempat orang nak bagi respect, kita buat salah pun orang tak nampak. Itu yang dikatakan white collar criminal. White collar crimes. Maksud umum jenayah yang tidak melibatkan kekerasan. Dia nak turun, nak gaduh ke, dia nak tumbuk orang ke, dia nak bunuh ke, dia tak akan buat. Dia akan upah. Kat Malaysia ada je gangster. Ya atau tidak? Banyak kan? Baru-baru ni dekat Buntung. Ada tak? Nampak dekat TikTok? Berapa orang? 13 orang kena tetak. Satu meninggal dekat on the spot. Sing. Baru umur 22 tahun. Itu semua gangster tu. Dan smuggler. Bila kita tengok dia punya rekod, dia tu memang smuggler. So kita tak payah kesian lah orang yang mati macam tu. Mengapa dipanggil white collar crimes? Umumnya golongan profesional memakai baju putih dan bertali leher, of course. Dia akan memang nampak official. Macam orang yang manager, CIO macam tu. Duduk pun dia dekat Starbucks, bukan dekat kedai biasa-biasa. Kedai kopi yang mahal-mahal. Dia beli satu kopi, dia tunggu. Dia tak buat apa pun, dia main telefon je. Ataupun dia tengok share dekat ni. Kita yang nampak dari jauh kata, businessman ni. Tengah duk buat ni. Rupa-rupanya dia tengah deal. Buat crime. Di mata kita, kita nampak macam dia business talk. Sebab dia punya professionalism dia. Tapi sebenarnya dia tengah duk bincang untuk crime activities. Jenayah yang dilakukan oleh kumpulan sosial di bawahan menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda. Ini biasa. Blue collar crime. Ini kita buat orang biasa lah. Gaduh, tumbuk, pecah barang, maki amun, mental stress, sebagainya. Bila white collar crime, apa dia gunakan? Senang je, dia tak bersih-misi lah. Ambil senapan, pak, jalan. Dia bukannya dia turun, dia set je. Dia akan bagi info, hello. Turun dekat, dia duduk dekat tangga 10, dia akan inform dekat tangga 1 punya orang. Terbalik, dia duduk dekat tangga 1, dia inform dekat tangga 5, tangga 5 akan bagi arahan dekat tangga 10. Tak, orang yang dekat tangga 10 tu, dia pergi. Ini target. Ni boleh tengok dekat cerita Bollywood lah. Hello, bagi gambar, pak. Itulah collar putih, crime collar putih. Apa cerita yang nak senang nak bagi ni. Kali tak tahulah nama cerita tu, kalau nak bagi contoh lupa dah. KGF. Siapa pernah tengok KGF? Cerita KGF? Tak pernah? Kalau tak pernah, habis exam pergi tengok. Dia ada dalam, dia punya translate dalam Hindustani, English, English Malay, I tak pasti. Tapi English ada. Malay subtitle ada, dekat YouTube pun ada. Dia ada 1 dan 2. Yang 1 kalau nak bagi faham, cerita 2 ni 1 kena faham. KGF. Penyeludupan emas. Macam mana orang tepi jalan yang miskin nak beli 1 biji punya roti punya orang,
Jadi kaya boleh kontrol satu India. Dia punya gangsterism, dia punya ni, collar putih punya ni. Crime. Bila tengok cerita tu boleh faham. Apa tu white collar crime. Okey, tengok dia punya perbezaan white collar crime. Dia duduk dekat tempat tu je. Dia jalan. Yang satu contoh yang paling senang nak bagi faham white collar crime ni, yang merebak dekat Malaysia sekarang, apa dia? Scam. Scam. That is a basic people kena tipu. Orang biasa-biasa. Ini adalah satu jenayah scam white collar. Kita tak nampak siapa buat. Kita tak tahu siapa dia punya OKT. Kita tak tahu dari mana dia dapat input kita. Kita tak tahu macam mana dia dapat identiti kita, IC number kita semua. Tapi semua dekat dia punya genggaman. Kalau kita jawab, ya betul, ya betul, ya betul. Dia input semua dia ambil dari kita. Duit pun dia ambil. Bila kita takut, dia akan katalah you kena tangkap. Kami nak remand you. Kita akan nervous. Automatik kita akan bagi duit. Itu adalah satu bentuk white collar crime yang semakin merebak dalam Malaysia. Sayangnya yang banyak kena adalah penjawat awam. Banyak yang mereka target cikgu. Yang pencen. Mereka punya target scam ni banyak dekat cikgu dan juga pegawai-pegawai yang pencen. Dari mana mereka dapat data-data kita? Ada tak terfikir? Dekat mana mereka dapat kita punya data? Call. Lagi? Okey. Survey. Survey. Kita banyak kan? Bila kita pergi mana-mana event, mana-mana macam kita beli something, dia kata lucky draw. Puan, ni puan dah lah beli 300 lebih dekat kita punya shopping complex. Puan ada kelayakan untuk lucky draw. Kita isilah kita punya detail semua-semua tu kan. Kita masuk dekat tu. Dalam company tu akan ada white collar crime punya orang. Dia ambil data kita, dia photostat, dia copy, dia jual. Lepas tu survey, online survey data. Email, nombor telefon kita masuk tak? Tak ada. Umur kita masuk tak? Ada. Ada serta-serta survey kita masuk IC number tak? Ada. Dia boleh predict. Dekat survey tu kita ada tulis, kita ni penjawat awam. Kita ni student. So dari situ dia boleh ambil detail kita. Okey, kalau dia penjawat awam, dia mesti akan ada. Dia dah berumur. Dia dah kahwin. Dia boleh predict. So, dia akan gunakan tu data tu, dia jual dekat company A, company B, company C, company D. So, bila company A ni data data yang dia ada tu dah habis call. Dia dah habis dah. So, dia akan exchange dengan B, C, D. D akan exchange dengan B, B exchange dengan C, C exchange dengan A. So, dia akan pusing balik. Okey, yang ni skim Ponzi ni apa? Skim Ponzi. You in apa MLM business. You join, you introduce berapa orang. Bila you introduce 2 orang, you dapat commission ni. Di introduce 3 orang, you punya commission ni. Macam tu lah piramid. Bila dia dah dapat segenggam tu, apa yang dia ni, pam, dia kata bankrupt, company tutup. Owner lari. Orang yang invest 8,000, 9,000, 10,000 tu loss. Saya dah introduce 10 orang.
Bawah saya ni 10 orang. 10 orang tu introduce lagi 10 orang. Berapa ratus dah dekat sana? Saya seorang je. Kalau macam saya punya line ni ada 200 orang, berapa? Berapa dia dah dapat tipu? Sekejap aja dia akan jadi kaya. Okey. Okey, kita tengok kajian kes. Setiap tahun perniagaan rugi 5% daripada keuntungan akibat aktiviti fraud. Seluruh dunia, jumlah kerugian USD 3.7 trilion. Ya, trilion. Okey. Ini fraud. Siapa tahu dia ni? Kalau nak tahu apa white collar crimes, dia bermula daripada orang putih. Dia ni lah orang pertama yang buat curi duit dekat bank 1 sen. Ni lah abangnya introduce scheme tu. Bank, dia buat dekat Barings Bank. Dia keluarkan 1 sen je. Sehari 1 sen 100 orang. 1 sen untuk 100 orang. Berapa dah? 1 USD. RM1, 1 USD dollar. Kalau hari kedua, berapa? Itu kiraan saya bagi contoh 1 sen. Kalau 1 USD, sebulan berapa USD? Kalau dia buat untuk sehari 100. 100 USD. Kalau RM1, ada tak adik? Adik semua perasan? Saya pernah kena dekat satu bank. Duit masuk, duit gaji masuk, kita cucuk keluar, cucuk keluar, cucuk keluar. Tak pernah pun tengok. Ada certain hari nak apply apa? Housing loan. Barulah print bank statement. Check. Apa benda ni? 80 sen, 70 sen, 80 sen, 70 sen. Bukan bulan, 2 bulan. 3 tahun. Kira untuk 3 tahun sekali dia keluar 80 sen. Kita report dekat bank. No any action taken. Tak dapat nak buktikan. Report dekat bank negara sama. Dalam first layer lah. After tu ramai yang report baru detect. Ada deduction from bank. Lepas tu baru setiap bank dia limitkan akses untuk pembukaan akaun kita punya banker punya detail. Kalau cashier dia hanya boleh melihat number akaun saja. In out dia boleh lihat. Untuk keluarkan apa semua tu dia ada extension limited dia bagi. Access limitation. Lepas insiden tu ramai report bank negara dapat bank ni komplain, bank ni pun komplain. Banyak yang kena Maybank. Banyak komplain dekat Maybank. So siapa yang Maybank tu tengok-tengokkanlah ya. Okey, abang ni lah kenakan. Kecil-kecil. Dapat berapa? Dia boleh simpan berapa? 1.4 million USD. USD not Malaysian ringgit dah. Tengok dia punya denda. Alamak. Baru nak 1/2 tahun. Tak banyak pun keluar, relax lah dia. Itu duit dekat akaun. Dia beli harta apa dekat nama anak dia ke apa ke, tak dapat trace. Ini tahun bila? 1995, masa tu teknologi tak canggih lagi. Ni skim Ponzi. Siapa yang kenalkan? Uncle ni lah kenalkan, Benny. Kita kata orang putih tu smart. Dia memang smart. Dia lagi smart dalam black white crime. White collar crime. Lagi pandai dari kita. Dialah. Kita punya coach. Tengok dekat penjara pun relax lah dia. Baca buku. Ni. Kisah curi 1 sen.
Aman Shah, 24 tahun, eksekutif Hock Tua Bank. Bergaji 1,800 je gaji dia. Okey, tahun 99 mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun bank, pelanggan akaun. Beliau hidup mewah, mempunyai berapa? Supercar, Lamborghini. Merc, ini kereta saja. Wang masuk dekat akaun proxy. Yang ni dekat Malaysia ni memang famous. Akaun proxy. Dalam bahasa Inggeris kata Pinami. Saya tak simpan harta dekat nama saya. Saya cari orang ke 10, orang ke 12, dia tak tahu apa, buta huruf, bla lah apalah. Semua akaun dia atas nama dia. Tapi control by myself. Itu yang dikatakan Pinami ataupun proxy. Banyak kes-kes high profile SPRM adalah menggunakan akaun proxy. Dia ni lah mamak yang kena bawa curi 1 sen. Dia lah introducer dekat semua bank. Okey, ni kes curi 1 sen juga. Memang benda-benda ni semua berlaku ya. Lepas-lepas kes ni lah bank negara lagi ketatkan penggunaan. Ini Mak Tan. Pak Tan. Pak Tan ni buat apa pula? Bekas wartawan. Wartawan. Siapa tak percaya dekat dia? Mesti orang percaya. Mesti orang menaruh harapan. Investment. Syarikat Patan. Pestama Enterprise. Investment. Macam ni lah dulu orang nenek kita, pak kiai kita hilang duit macam ni lah. You masuk 100,000, dalam 10 hari you akan dapat 1,500. Mana mak nenek dengan atuk kita tak percaya. Mana dia education sikit, orang kampung bila orang kata dapat duit lebih, of course lah dia akan invest. Dia cari, dia punya target orang kampung. Orang kampung, orang tua, anak-anak dah bekerja dekat bandar, dia pergi carilah. Orang kampung-kampung dalam usia-usia dia. Dia pergi cari, menaruh harapan. Ni dia ditahan pada 89 oleh Bank Negara. Depa ni lah kita punya white collar punya consultant ataupun boleh kata advisor, boleh katakan inspiration untuk sekarang punya white collar. Depa ni adalah inspiration untuk white collar sekarang. Depa belajar daripada depa ni. Tapi yang sekarang ni lagi canggih. Depa gunakan teknologi, guna method yang sama tapi menggunakan sistem. Sama je depa punya ni. Method, cara penipuan, verbalization semua sama. Cuma method berbeza. Dulu depa face to face. Sekarang hanya menggunakan kontak dengan telecommunication and system. Apa pun download app. Bitcoin. Lepas tu ada apa lagi? Investment. Lepas tu online game, judi. Sekarang depa tak kata judi, you main game, you bagi dekat kawan, you dapat point, you boleh jual dekat kawan you. Tapi dikatakan game. Ikutkan itu buat judi kan. Tapi dalam term of online game. Okey, jenayah terkini. Kita tengok kolor putih. Macau scam. Sasaran mangsa siapa? Orang yang cepat panik, orang kaya berharta, orang tua. Inilah yang selalu call. Kata ada terima parcel JNT, barang berharga, you kena bayar, kalau tak kita akan return balik dekat USD. Lepas tu dia akan cari orang tua, laki ataupun perempuan yang duduk seorang. Akan terima kalau dia ada Instagram, kalau ada Facebook, dia akan terima message.
Romantik lah, sembang, relax, sembang dekat TikTok. Sembang lah, dia akan target perempuan yang selalu macam TikTok. Saya pernah kena. Sebab saya punya TikTok, I single foto, dia akan message lah. Terima. I'm from Mexico, doktor. Can be a friend. Akan tanyalah berapa you punya anak. Macam tu lah. Bila orang tua, dia macam individual, dia perlukan kasih sayang, dia akan collapse. Dia akan jatuh. Dia punya target. Okey. Ini banyaklah dekat sekitar. Betul kan? Minta maklumat akaun, pindah akaun. Yang terbaru, kakak saya kena terima WhatsApp. Exactly voice note sebiji macam kakak sepupu saya minta pinjam duit. Saya tersangkut dekat satu accident. Saya perlukan 1,000, tolong bank in. Tapi jangan bank in dekat akaun saya. Bank in dekat akaun ni. Exactly. Dia pula masa tu telefon dia pandai. Selepas dia hantar message tu, dia hantar satu link. Bila kita tekan dekat link tu, kita punya WhatsApp tak boleh guna. Dia akan kontrol kita punya WhatsApp. 24 jam. Transfer data. Bila kita komplain dekat WhatsApp pun, WhatsApp akan minta 24 jam. Dalam 24 jam tu, WhatsApp tu akan dikontrol oleh scammer. Dengan semua kontak number yang kita ada tu, dia akan minta. Siapa yang bank in, nasib. Kalau orang yang aware, dia akan call, tanya, betul ke you minta duit? Semua. Baru-baru ni ada scam macam tu. So, be alert. Kalau dapat apa-apa link dekat WhatsApp tu, jangan tekan. Survey dulu. Kalau orang minta duit ke, exactly voice note, voice tu sebiji macam family member kita, terus call, nama call, tanya, betul ke you ada minta, betul ke benda ni? Sebab kalau you WhatsApp call, dia orang yang kita call tu tak dapat sebab dia control. Kalau macam tu, you kena normal call. Okay. Yang ni yang saya sebut sekarang tadi. Okay. Lucky draw. Ini sekarang dah kurang dah. Yang scam telefon tu masih banyak lagi. So, any question untuk white collar crime? Semua dah lapar, semua dah mengantuk, semua dah hilang fokus, saya faham. Saya pun pernah diri anda, pernah duduk dekat kerusi yang adik-adik duduk. So, any questions sebelum saya tamatkan sesi saya pada hari ini? Tak ada? Okey. Kalau ada soalan Kia, boleh jawab? Boleh. Okey. Wish you all the best. Good luck for the exam, upcoming exam. Semua dekat sem berapa ni? 2. Okey, masih panjang lagi perjalanan. Good luck. Be steady, be disciplined, be integrity. Confidence of self is must. Yeah? Okay. Thank you everyone. Okay, see you again in next slot. Bye. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir dan yang mendengar. Mudah-mudahan kamu semua dapat mempelajari ataupun mendapat manfaat daripada pembentangan daripada Puan Yuna. Untuk kehadiran, kamu semua boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing. Andai kata kalau pensyarah tak ada, boleh datang ke hadapan. Saya ada senarai nama. Kamu semua boleh tanda tangan lah. Kalau pensyarah kamu kata cukup sekadar dengan bertakat gambar kehadiran, terserah pada kamu punya pensyarah. Kalau siapa tak dapat arahan langsung, boleh datang ke hadapan dan tanda kehadiran lah dengan saya. Okey, sebelum tu kita bergambar sekejap, minta maaf, kita bergambar sekejap.